Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazruddin Abdul Razak. Fokus minggu ini 3 minit bersama Japet. Pelaksanaan Sistem Kawalan Petrol Bersubsidi SKPS dan Budi Madani RON 95 Budi 95 bukan sahaja memperkukuh penyampaian subsidi kepada rakyat, malah menjadi strategi berkesan menangani ketirisan subsidi bahan api yang berlarutan sejak sekian lama. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Armizan Mahmud Ali berkata, inisiatif itu sejajar dengan fokus kementerian meningkatkan ketangkasan penguatkuasaan termasuk aspek pengurusan risiko ketirisan serta integrasi penguatkuasaan digital. Tegasnya, sistem yang diperkenalkan juga bertindak sebagai medium untuk membolehkan pemantauan transaksi meragukan termasuk pembelian berulang atau jumlah tidak wajar sekaligus menyelesaikan isu manipulasi dan penyelewengan dalam rantaian penjualan minyak. Keseluruhan transaksi, rantaian transaksi penjualan dan pembelian sama ada daripada peringkat syarikat minyak kepada stesen minyak dan sehinggalah kepada pembelian kepada individu ataupun syarikat pengguna itu direkodkan secara digital. Dan apabila wujudnya rekod secara digital ini, kita dapat membuat elemen pemantauan dan penguatkuasaan dengan secara lebih cepat dan berkesan. Dalam pada itu, Armizan berkata dengan bermulanya pelaksanaan penuh penyasaran subsidi petrol RON 95, pihak KPDN bekerjasama rapat dengan Kementerian Kewangan selaku pemilik sistem untuk mengesan sebarang transaksi meragukan yang melanggar undang-undang. Dan kita ingin memperingatkan semua pihak agar bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet, MyKad masing-masing dalam memastikan supaya subsidi ini dapat dimanfaatkan oleh golongan sasar, dan kita ingin membuat penegasan bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melakukan kesalahan manipulasi, penyelewengan atau penyeludupan petrol RON 95, dan kita akan menggunakan undang-undang kerangka perundangan khususnya Akta Kawalan Bekalan 1961 dan juga peraturan-peraturan yang sedang berkuat kuasa. Dan mana-mana pihak yang diambil tindakan dan disabitkan bersalah boleh didenda untuk individu sehingga RM1 juta ataupun penjara atau kedua-dua. Penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Beliau berkata demikian pada sidang media semasa program bertemu pelanggan SPKS RON 95 peringkat negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu pada Isnin. Untuk rekod pelaksanaan rintis Budi 95 pada 27 dan 28 September melibatkan anggota keselamatan serta penerima sumbangan tunai rahmah STR berjalan lancar, melibatkan seramai lebih 27,000 pengguna di Sabah. Menurut data Jabatan Pengangkutan Jalan dan Jabatan Pendaftaran Negara, pelaksanaan penuh Budi 95 sejak 30 September 2025 dijangka akan memanfaatkan lebih 16 juta rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas, di samping lebih 790,000 penerima STR di negeri ini. Sekian 3 minit bersama Japen. Dapatkan info semasa perkembangan Kerajaan Persekutuan dan Negeri hanya di Japen Sabah.